Hebat ni, Rasul hebat ni. Yang sampai hari ni tuan-tuan sekalian, ulama khilaf Nabi Khadir ni. Ada satu kumpulan para ulama yang bukan kecil, ulama-ulama besar juga sebutkan bahawa dia hidup sampai hari ni. Sebab dia pelik. Dia hidup pada satu zaman yang Nabi Musa pun tak tahu kata ada Rasul hebat pada zaman, ada Nabi hebat pada zaman tu. Nabi Musa pun tak tahu. Dan sebahagian kumpulan ulama lain kata dia telah pun meninggal dunia. Kita tak tahu, semua ni rahsia Allah sampai hari ni. Ada pendapat jangan kata satu je, ada dua pendapat. Bila Nabi Musa patah balik dengan anak murid dia, cari ayat 65. Fawajada 'abdan min ibadina. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Duk buat apa? Duk baring. Baring je. Kita duk ingat Rasul, kalau Rasul hebat, power ni kira tengah terbang lah kata. Oh, duk terbang pergi ke pokok-pokok. Ni Rasul hebat ni. Ataupun paling kurang duk berjalan atas. Kok Nabi Musa tengok tu dah duk berjalan atas laut ni. Jalan. Oh, ni memang hebat ni. Tapi diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, Nabi Musa sampai di satu tempat, Nabi Musa berdiri di tepi seorang lelaki yang sedang berbaring, selimut muka lagi.